Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di YouTube channel kami, Pandai. So, hari ni kami nak pergi mana ya? Ada RM2 Eco Shop. Kami nak pergi kedai RM2 Eco Shop. Jadi, hampa tahu lah kalau Eco Shop ni, kalau perempuan memang makanan dia. Betul tak? So, kita ada bajet RM30. RM30 bajet dia. Kita bagi. So, kita tengok isteri aku nak beli apa dengan bajet RM30 ni saja. Kalau lebih aku tak tahulah. Nanti kita tengoklah macam mana kan. So, kita tengok video seterusnya. Okey, so kami dah beli dengan bajet RM30. Belen. Ni belen dia. Belen ada 80 sen. Bajet RM30. Adalah dapat berapa barang? Sebelah barang. So, adik beli apa? Mainan. Adik beli mainan. Ya, mainan adik. Apa ni? Duyung. Duyung? Tengok. Duyun? Apa duyun? Adik tunjuklah mainan adik. Lepas tu, beli apa lagi? Yang bajet RM30 ni apa yang ada? Dasar dah. Ni siapa punya? Ni siapa punya kopok? Dia punya. Dia Adik punya. sampai Okey. ni. Dia senang je. Kalau kita bawa pergi kedai RM2, habis semua dia nak borong. Mainan lah. Lepas tu keropok lah. Ni apa? Ni Apollo wafer. Beli jak. Beli span. Itu beli span. Basuh pinggan. Satu pinggan. Masa? Ada dalam dia Ada 3. 2, 3, 4. Ada 4. 4 lah. Oh, ada 4. Ada 4 dalam. Lepas tu beli baking paper. Rokok lah nak buat kuih. Ni Adin apa nak buka? Okey, bawa tolong buka. Bawa tolong buka tau. Okey. Ni apa nama dia ni? Apa tu nama dia? Nama patung tu apa? Yelah, apa nama dia? Nama Lufia. Itu nama adik. Lufia nama adik. Ni Duyung. Apa tu? Mermaid. Duyung. Duyun. Duyung. Duyun. Mermaid. Kita sebut mermaid. Mermaid. Sekejap. Belum habis lagi. Okey. 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 Nah. Ambil, bawa pula. Jangan cabut kepala dia. Sat. Dia melekat lagi dia. Okey. Tunjuk. Wow. Tengok mainan adik. Wow. Besok abang balik kerja tengok dia tak ada bajet. Ni sekejap ni. Esok balik kerja dah. Habis. Rambut ke mana, badan ke mana.
Tak boleh. Dia Itu memang rambut tak ikat. boleh Tak buka payah, tak payah. Tak lawa lah dia. Rambut tak dia. boleh buka. Tak payah. Sebelah belakang. Ah, Dia cantik dah dah. ikat dia Tak boleh, rambut. dia macam adik lah. Dendan kan? Dia buat dendan. Dia adik dendan. Sama lah. Ini apa ni? Ni, ni apa ni? Ni apa potato chip. Apa biskut? Kopok Lepas tu Beli potato chip. Potato chip. potong. Ada kaki ke? Sudah. Yang ni pun kau beli. Tu baru tu potong buah. Rasanya dah ada dah kat rumah. Ini yang kecil. Tak apalah. Jadilah. Boleh. Lagi. Ini untuk Saja. koleksi. beli lagi. Ni buat untuk balik kau. Ada apa lagi? Ada. Apa ni, Dik? Ais krim. Wow. Aiskrim. Ni dia punya. Ais krim. Siap dah. Wah, Dan ada satu tiga. aiskrim. Ais krim lagi. 2 ais krim. Ni yang baru lah. Apa tu? Double chocolate. Crunch. Tetap dia warna putih tu. Ais krim. Okey. Okey. Buka kat dia apa-apa. Nah. Buka kat dia. Dia dah makan lagi. Diam tak? Ada sandal tak? Sandal. Adik sandal duduk belakang Nah. Cakap tu. Bawa sikit boleh? Oh, okey. Jangan. Okey. Mana? Kau kasih dia lah. Pegang kuat-kuat. Okey, duduk dia ni. Oh, adik duduk dengan duyung. Ya. Oh, okey. Nah. Ya. Ni apa rasa dia ni? Chocolate. Sedap lah. Kau beli satu tadi kan? Kau macam mau makan aiskrim je kan? Bajet RM30. Saya dapat 2 je. Sebab banyak. Sikit ambil. Sedap lah. Sedap betul. Ini yang baru. Kau balik sikit Ya. Nak makan. Sekejap ni. Sedap. Sedap lah ni. Ya. Sini dulu. Mama nak nani. Dia buat dah. Tak nak apa? Tengok tu. Ni mama punya. Tidak. Syukur je lah. Itulah tadi tak mau ambil yang ni. Faham? Dah. Mama bagi. Mama. Tukar. Aku tak sedap. Faham? Tak nampak sangat. Oh iya. So, inilah barang yang kami beli. Semuanya ada 11 barang. Jadi, aiskrim, banyak mainan, duyung. Semua ada bedal. Yang tu dia bedal, yang ni dia bedal. Apa dia? Aiskrim lah. Nah yang tu. Merong saja lah. Aku payah sangat. Bukan. Nanti kita beli semua jenis aiskrim kita makan. Kita rasa. Wah. Tak, tapi aiskrim kat Nicola Kisah dia RM6 tu kan? Ya. Tunggu tu, mama nak yang tu. Bagi mama sikit ya. Adik bagi mama sikit. Makanlah. Duduk makan dulu. Okay guys, so konten hari ni sampai sini saja. Kalau anda semua suka, boleh tekan subscribe, like, komen dan share. Dan tunggu video kami seterusnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.